Di pelosok pedalaman Sarawak, wujud sebuah tarian yang tidak hanya menggerakkan tangan tetapi menghidupkan sebuah warisan yang membawa kasih sayang, kesedihan, kekuatan dan identiti. Inilah Datun Julut, tarian asal masyarakat Kayan. Nama tarian ini adalah tarian panjang atau dikenali sebagai tarian Datun Julut. Tarian ini dikatakan dicipta oleh Nik Selong, Raja Dayak Kenyah di Apo Kayan, seorang pemimpin yang digeruni kerana keberanian dan kekuatannya. Namun, di sebalik ketokohannya, beliau pernah diuji dengan satu kerinduan yang mendalam, iaitu ketiadaan pewaris. Setelah sekian lama menunggu, salah seorang menantunya akhirnya melahirkan zuriat yang dinanti-nantikan. Dalam kegembiraan itu, komuniti Rumah Panjang menari dengan penuh kelembutan dan kesyukuran. Dan lahirlah tarian Datun Julut, simbol syukur dan kegembiraan yang diwarisi hingga hari ini. Gerakan Datun Julut meniru kepada burung enggang. Mengapa? Enggang sangat penting dalam budaya Kayan. Datun Julut dipersembahkan dalam majlis keramaian, menyambut tetamu dan acara yang membawa kegembiraan. Ia menjadi simbol penghargaan, rasa hormat dan kesyukuran masyarakat Kayan terhadap kehidupan. Hari ini, Datun Julut terus diajar kepada generasi muda bukan sekadar sebagai tarian tetapi sebagai identiti. Guru-guru dan komuniti termasuk Miss Jane memainkan peranan penting memastikan warisan ini terus hidup. Temurun dari dulu lagi. Dari Kayan ataupun dari Zuban? Kayan. Dari Kayan. Tarian tradisional orang Ulu ini melambangkan adat bersam orang Ulu lah. Saya minat penari. Lepas tu saya panggil kawan-kawan buat satu grup. Penari wanita lazimnya memakai baju lengan pendek dan kain bermotif tradisi. Pakaian tradisional ini kebanyakannya dihasilkan melalui tenunan tangan. Penari wanita turut memegang kipas yang diperbuat daripada bulu burung enggang, manakala bulu-bulu enggang yang diselit di celah jari kedua-dua belah tangan hanyalah sebagai perhiasan.